Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya, Vitalina, dalam siaran khas TV PSS SK Bandar, sempena Majlis Khatam Al-Quran 2025. Pada hari yang penuh keberkatan ini, kita meraihkan murid-murid yang telah berjaya menamatkan bacaan Al-Quran di peringkat sekolah. Untuk mengetahui suasana dan perjalanan majlis, kita akan bersama rakan setugas di lokasi. Kita terus sahaja bersama Mas Sarah di Dewan Ibnu Sina, SK Bandar. Silakan. Terima kasih rakan di studio. Saya Nur Maisarah melaporkan secara langsung dari Dewan SK Bandar bagi Majlis Khatam Al-Quran 2025. Alhamdulillah, majlis berlangsung dengan penuh tertib dan khusyuk. Dihadiri para pentadbir sekolah, guru-guru serta murid-murid yang khatam Al-Quran pada tahun ini. Majlis pada hari ini bukan sahaja meraihkan pencapaian murid, tetapi menjadi simbolik permulaan untuk kita semua terus mendekati dan menghayati ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian. Objektif majlis ini ialah: pertama, mengiktiraf usaha dan komitmen murid yang telah berjaya menyempurnakan bacaan Al-Quran. Kedua, meningkatkan kecintaan murid terhadap Al-Quran sebagai panduan hidup dan sumber ilmu. Ketiga, membimbing murid untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Islam melalui bacaan dan penghayatan Al-Quran. Keempat, memberikan inspirasi kepada murid lain untuk terus belajar membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Majlis bermula pada pukul 10.30 pagi hingga 12.45 tengah hari. Majlis dimulakan dengan perarakan masuk murid-murid khatam Al-Quran, kemudian hadis 40 dan khatam Al-Quran bermula. Dan akhir sekali jamuan murid. Bersama saya sekarang ialah Ustazah Ruziah. Ustazah, apakah cara paling mudah yang Ustazah cadangkan supaya murid dapat terus istiqamah membaca Al-Quran selepas majlis khatam ini? Silakan. Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam istiqamah untuk membaca Al-Quran, walaupun murid yang sudah khatam Al-Quran, saya sarankan supaya semua murid yang sudah khatam tetap meneruskan aktiviti ataupun amalan harian mereka untuk membaca Al-Quran. Kerana kita tahu Al-Quran ini adalah merupakan kalimah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana setiap fadilatnya semuanya sudah tahu, dan kebaikan serta amalan yang kita lakukan seharian. Untuk itu, saya cadangkan kepada semua murid supaya sentiasa mengambil masa khusus untuk mereka untuk membaca helaian Al-Quran, walaupun satu helai satu hari ataupun 5 ayat dalam satu hari, khususnya selepas kita melakukan solat 5 waktu. Okey, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Sekian sahaja laporan dari saya. Kita kembali ke studio. Terima kasih kepada rakan di lokasi atas laporan yang diberikan. Majlis Khatam Al-Quran pada hari ini bukan sahaja meraihkan kejayaan para murid, tetapi menjadi satu peringatan agar kita terus mendekati dan menghayati kalam Allah dalam kehidupan seharian. Semoga program ini menjadi titik permulaan untuk meningkatkan kecintaan kita semua terhadap Al-Quran, dan semoga murid-murid SK Bandar terus diberkati, diberi petunjuk serta menjadi generasi yang berakhlak mulia. Sekian sahaja siaran khas daripada TV PSS SK Bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.